Emas naik tetap beli? Memang betul, harga emas makin naik, tapi orang tetap beli. Kenapa? Ada beberapa sebab yang buat emas ni tetap hot walaupun mahal. Pertama, pelaburan jangka panjang. Orang beli emas sebab tahu harganya akan terus naik dalam jangka panjang. Walaupun sekarang mahal, 5 hingga 10 tahun lagi mungkin lagi mahal. Jadi, beli sekarang lebih baik daripada nanti. 2. Emas sebagai simpanan nilai. Duit kertas boleh susut nilai sebab inflasi, tapi emas sentiasa ada nilai. Kalau ekonomi jatuh atau duit jadi lemah, emas tetap laku. Sebab tu ramai anggap emas macam insurans kewangan. 3. Trend dan FOMO, fear of missing out. Bila orang lain beli, kita pun rasa nak beli. Lagi-lagi bila nampak orang post dekat media sosial tunjuk gold bar, rantai tebal atau simpanan emas mereka. Takut nanti harga makin naik, kita tak sempat beli. 4. Kegunaan dan prestige. Orang Melayu memang suka emas. Bukan setakat untuk pelaburan, tapi juga sebagai perhiasan. Rantai, gelang, cincin, semua ni ada nilai tambah. Pakai emas rasa ada kelas dan nampak kaya. 5. Duit simpanan tak berapa kukuh. Kadang-kadang orang yang tak reti simpan duit, dia beli emas sebagai cara paksa diri menyimpan. Sebab kalau ada emas, susah sikit nak belanja sesuka hati berbanding duit dalam akaun. 6. Boleh gadai bila terdesak. Kalau ada kecemasan, emas boleh dicairkan dengan mudah. Pegang emas rasa lebih selamat sebab tahu boleh gadai kalau ada hal urgent. 7. Hadiah dan mas kahwin. Dalam budaya Melayu, emas selalu jadi pilihan untuk hadiah, hantaran kahwin atau mas kahwin. Jadi walaupun mahal, orang tetap beli sebab dah jadi adat. Kawan-kawan, benda ni memang menarik sebab walaupun harga naik, permintaan tetap tinggi. Anda sendiri ada simpan emas ke? Atau tengah fikir nak beli? Klik link bio RD Aminuddin daftar percuma dan mulakan simpanan emas anda sekarang.